Itu disertasi pelajar saya buat, baru lulus. Tak pasti ada kat sini ke tak. Di bawah pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang ketiga inilah Terengganu itu mencapai satu kemuncak pentadbiran moden. Saya katakan moden di sini. Moden dalam erti kata kita, bukan barat, bukan pemerintahan barat, bukan bersih barat. Kalau pemerintahan bersih barat ini dibuat di Johor, di bawah pemerintahan Sultan Abu Bakar, dia ada undang-undang tubuh juga tahun 1895. Di bawah pemerintahan Sultan Zainal Abidin yang ketiga ini, dia laksanakan apa yang disebut oleh Datuk Ismail tadi, Tuan Numuruk. Kita kenali juga sebagai undang-undang tubuh bagi kerajaan negeri Terengganu tahun 1911. Apa benda undang-undang ni sebenarnya? Ini adalah undang-undang yang ditubuhkan, diperkenalkan oleh pemerintah sendiri untuk jaga pemerintah. Ini satu benda yang menarik, benda besar, benda yang patut kita masukkan dalam sejarah, tapi dia tak ada. Sejarah kita macam ni lah, dia banyak benda-benda yang besar tak dimasukkan. Benda yang paling besar kita masukkan apa? British sebagai kerajaan. Jadi pelik. Anda tengoklah buku-buku kita, cerita semua tajuk dia semua British. Kita biasa dengar darurat, milenium, negeri Melayu Bersekutu, perjanjian Pangkor, perjanjian Bangkok. Ini semua cerita British, tak perlu pun. Makanya kita sebut perjanjian ni, dia bukan perjanjian sebenarnya. Perjanjian Pangkor. Kenapa kita sebut perjanjian? Kita tak buat perjanjian dengan British ni. Kerajaan British tak buat perjanjian dengan kita. Dia bukan melibatkan kerajaan, tapi kita sebut juga kerajaan. Kerana acuan yang kita gunakan adalah acuan sejarah British. Nah, ini malang sekali ni. Jadi kalau Saudara Ismail tadi tunjuk macam-macam tak ada dalam sejarah, benda yang jauh lebih besar tak ada dalam sejarah. Kisah kita berjuang merdeka tak ada dalam sejarah. Kisah bagaimana British membunuh macam di Palestin, ada pernah dengar tak? Genocide. Ikutlah jenis genocide apa? Di Perak British bunuh ramai orang, gantung di pokok, tembak di belakang, serang kampung dengan peluru pelancar roket, baru kenalkan senjata sophisticated tersebut. Ada tak dalam sejarah kita? Melaka dibunuh beramai-ramai masa Portugis serang, semua orang Islam yang dibunuh tak tinggal kecuali yang bersubhat dengan dia. Ada tak dalam sejarah kita? Masa darurat diisytiharkan, yang jadi sasaran adalah pejuang-pejuang golongan agama, ada tak disebut? Tak.